Netizen Malaysia pagi ini dikejutkan dengan berita duka bila pelakon terkenal Along Izendi telah pun meninggal dunia pada usia 47 tahun. Jenazah arwah dimaklumkan mengembuskan nafas terakhir sekitar jam 12.16 pagi tadi di Hospital Serdang, Selangor. Along atau nama sebenarnya Muhammad Izendi Muhammad Aziz bukan sahaja terkenal dengan lakonan hebat dalam filem dan drama, tapi juga kadang-kadang kita lihat beliau selamba dalam watak-watak lawak yang buat kita tergelak. Beberapa hari sebelum kemergiannya, arwah telah dimasukkan ke ICU selepas mengalami pendarahan serius dalam perut. Percayai berpunca daripada komplikasi selepas demam dan batuk yang berkepanjangan. Bakat beliau dalam dunia seni bukan kecil, dari Khurafat, Legenda Budak Hostel sampai Mat Motor dan banyak drama lain. Memang banyak cerita yang kita tak akan lupa. Salam takziah kami di Agrabah News diucapkan kepada isteri arwah Hamidah dan 3 orang anak. Semoga keluarga arwah tabah hadapi ujian ini dan semoga roh beliau dicucuri rahmat. Komen di bawah jika anda ada kenangan bersama Along Izendi. Jangan lupa untuk like, share dan follow Agrabah News untuk berita paling spicy setiap hari. Jumpa lagi.